Pijak atas ni. Okay guys. Korang takut tak kuat? Korang boleh letak je 3 baton sekeping atap gajah, 3 baton. 1, 2, 3. Tak perlu pun ikut 1000 mm tu. Ya, secara teknikalnya memanglah 1000 mm jarak antara baton. Tapi kalau korang rasa kurang yakin, korang tambah je lah kat bahagian tengah, tak ada masalah. So, ianya akan memuaskan hati korang dan tak adalah korang rasa takut, kan? Untuk sistem pemasangan pun ianya dah boleh dikatakan secure lah, sebab setiap pemasangan atap gajah, sekeping atap gajah mesti ada clip lock, sistem clip lock seperti ini. Yang ini digantung pada baton dan ianya akan berkedudukan sebegini. Untuk pemasangan memang sebegini. Di hujung-hujung ni memang akan kena pemotongan bucu, setiap bucu. Sebab apa? Penindihan antara atap dan atap. Bila dia bertemu tu, kalau tak potong, benda ni akan terangkat dan tak kemas lah. Angin kuat? Tak bang, atap gajah ni memang dah direka khas untuk pembinaan ataupun bangunan tinggi, kediaman tinggi yang daripada tanah sampai puncak tidak melebihi 23 meter. Untuk kekuatan atap gajah, korang kena pijak dekat dia punya tulang, bukan dekat yang berdatar ni. Memanglah asyik pecah. Korang nampak ni aku duduk pijak atas ni. Untuk cara pemasangan atap gajah, korang boleh pergi ke Rumah Merah, Subscribe Helmi Sakor. Oh iya, sebenarnya aku nak offer something buat gazebo tie menggunakan atap gajah dengan harga RM2999. RM2,999. Siap hantar mengikut terma dan syarat. Moga bermanfaat.